Berikut merupakan cara bagaimana kami menggunakan bahan bantu belajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada kali ini. Kita mulakan dengan set induksi yang dijalankan selama 5 minit. Bagi set induksi ini, kami akan memaparkan gambar digital yang bertajuk Keluarga Bahagia. Baiklah, daripada gambar yang dipaparkan ini, kami sebagai guru akan menanyakan beberapa soalan kepada murid-murid. Contohnya seperti dalam gambar ini, apa yang kamu dapat lihat? Baiklah, seterusnya, adakah keluarga tersebut sangat bahagia? Seterusnya, apakah kenangan manis kamu semua bersama keluarga? Dan akhir sekali adalah, pentingkah murid-murid semua menghargai keluarga mereka? Seterusnya, jangkaan jawapan bagi murid-murid adalah bagi soalan pertama adalah gambar keluarga yang bahagia. Yang kedua, ya, sangat bahagia. Yang ketiga, antara kenangan yang terindah yang mereka telah jalani dalam kehidupan mereka adalah hari raya, pergi bercuti, pergi berkelah, hari keluarga dan gotong royong dalam membersihkan rumah. Dan bagi soalan keempat, jangkaan jawapannya adalah ya, sangat penting. Seterusnya, kita bergerak kepada strategi pelaksanaan proses PDP. Bagi pelaksanaan proses PDP ini, yang pertama, guru memaparkan situasi gambar keluarga bahagia seperti tadi. Seterusnya, murid diminta melihat dan mengenal pasti gambar yang terdapat pada slide itu. Seterusnya, murid akan memberikan respon seperti jangkaan jawapan sebentar tadi berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh guru semasa sesi soal jawab. Seterusnya, guru dan murid akan membincangkan perkataan yang dikongsikan dan mengaitkan dengan topik pembelajaran pada hari ini, iaitu kekeluargaan. Bagaimanakah penggunaan BBB ini membantu murid dalam menulis? Jadi, penggunaan bahan bantu belajar seperti gambar keluarga bahagia dalam set induksi ini dapat membantu murid dalam menulis melalui beberapa cara. Baiklah, cara yang pertama adalah dengan merangsang idea. Murid melihat gambar dan berbincang mengenainya. Gambar itu serba sedikit dapat membantu mereka mendapatkan idea tentang topik berkaitan keluarga bahagia. Baiklah, seterusnya, soalan guru juga yang menggalakkan murid berkongsi pengalaman peribadi, membantu murid itu sendiri menghubungkan pengalaman mereka dengan topik pada hari itu. Baiklah, seterusnya adalah membantu murid yang lemah berfikir secara visual. Murid yang lemah dalam penulisan boleh menggunakan gambar sebagai rujukan untuk membina ayat. Seterusnya, melalui perbincangan di dalam kelas itu, mereka dapat memahami struktur ayat yang sesuai untuk digunakan dalam penulisan mereka. Baiklah, faktor yang seterusnya adalah untuk meningkatkan motivasi dan minat murid. Jadi, melalui soal jawab antara murid dan guru ini, murid lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan ini juga akan membantu mereka menulis dengan lebih yakin lagi. Baiklah, seterusnya adalah murid akan lebih terdorong untuk menulis kerana mereka mempunyai pemahaman yang sangat jelas berkaitan topik yang akan guru ajarkan pada hari tersebut.